Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Faziana binti Roslan melaporkan dari Padang Seberguna UUM sempena sambutan Building Bond Family Day ECC 2425. Jom kita lihat kemeriahan aktiviti hari ini. Program Family Day ECC 2425 bermula dengan pendaftaran peserta, nyanyian lagu patriotik dan senam aerobik untuk panaskan badan. Program ini diinspirasikan dari watak animasi Upin dan Ipin. Okey, saya sekarang bersama dengan pengarah program Building Bonds Family Day ECC 2425 iaitu Nivesh. Boleh berikan sedikit ulasan mengenai program yang dijalankan? Hai semua. So program ni under Club ECC. Basically kita orang sediakan few of station games untuk peserta main dengan bersama ahli-ahli club lah. Untuk main purpose dia untuk mengadakan hubungan silaturahim lah antara mereka. And boleh berikan apa cabaran mengenai program yang dijalankan sepanjang sebelum program ini dijalankan? Antara cabaran dia we would say terdapat EMA sebab kita orang dah try approach tapi tak dapat lah. Tu yang cabaran paling utama lah sebab dipanaskan lah. Tapi hari ni still okay. Weather pun okay. A bit like cold. So boleh kot. So everything fine today. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih Nivesh kerana memberi kerjasama dalam laporan ini. Okey, saya sekarang bersama dengan salah seorang peserta daripada program Building Bonds Family Day. Okey, boleh perkenalkan diri dan daripada fakulti mana? Saya Nurhaim Tizini, saya daripada fakulti COB SBM. Okey, apa yang membuatkan anda mahu menjoin program hari ini? So hari ini saya join program ni supaya saya dapat spend time dengan kawan-kawan lah, sebab dapat rapatkan hubungan kita orang. Lepas tu spend time waktu hujung minggu macam tu. Okey, selain daripada tu apa yang awak nantikan daripada program yang anda sertai ini? First mestilah sebab dia punya aktiviti lah kan, dapat main aktiviti yang macam dah lama tak main kan. Lepas tu dapat distinction apa semua. Lepas tu of course lah cabutan bertuah. So memang tunggulah. Tunggu of course. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya untuk membuat laporan hari ini. Terima kasih. Pelbagai aktiviti menyeronokkan mengikut tema Upin dan Ipin dijalankan, di mana peserta dari fakulti berbeza bekerjasama dengan semangat tinggi menguji komunikasi dan kepimpinan dalam menyelesaikan tugasan berkumpulan. Semangat kekeluargaan dan persahabatan jelas terpancar apabila peserta saling membantu dan bekerjasama tanpa mengira latar belakang fakulti masing-masing. Program diakhiri dengan penyampaian hadiah kepada pemenang serta sesi cabutan bertuah sebagai penghargaan kepada semua peserta. Okay, sekarang saya berada dengan kumpulan pemenang nombor 1. Okey, tahniah atas kejayaan. Apakah perasaan bila diumumkan sebagai pemenang? Alhamdulillah, rezeki Allah yang bagi. Alhamdulillah, semua hasil usaha kami lah. Happy. Best. Apa aktiviti yang paling seronok bila join program ni? Kita orang rasa yang rebut botol tu sebab kita orang memang all out dalam tu. Kita orang rebut botol. Saja daripada saya. Terima kasih dan tahniah kepada kumpulan nombor 1. Nah. Jadi itulah kemeriahan Family Day Beauty Bonds ECC 2425. Saya Faziana Roslan melaporkan dari Universiti Utara Malaysia untuk majalah Warkah Senandika.